Assalamualaikum kawan-kawan. Kali ni kita buat agar-agar lumut pandan menggunakan serbuk agar-agar dan juga tanpa menggunakan jus pandan. Kita ada perisa pandan tiruan, pewarna hijau apple, sedikit asin vanila, sebuah agar-agar, 1 cawan gula pasir, 1000 ml air kosong. 1 kotak santan, 1 biji telur ayam, 1 helai daun pandan, 1 ketul gula batu jikalau ada. Okey, telur dengan santan tu kita satukan dan masukkan asin vanila dan kita kacau manja-manja sahaja. Okey, kita masukkan air 1 liter, kemudian masukkan daun pandan dan masukkan 1 cawan gula pasir. Seterusnya kita masukkan serbuk agar-agar dan kita masukkan sedikit sahaja perisa pandan, agak-agak setengah penutup ya. Kemudian kita masukkan gula batu 1 ketul kecil, kemudian kita masukkan pewarna hijau setengah penutup botol. Okey, kemudian kita kacau rata. Masukkan santan yang bercampur telur tadi dan kita kacau-kacau di atas api yang besar. Okey, apabila dia sudah mendidih, berbuih tinggi, mendidih, kita perlahankan api. Kemudian kita buka balik api besar, biar dia mendidih lagi naik ke atas. Kemudian kita perlahankan dan kita buatlah proses ini sehingga 3 kali. Dan kita jangan terlalu banyak kali kacau ya. Agak-agak je kacau tu sebab kita tak hendak lumut kita, puding kita berlumut ke semuanya. Saya nak lapisan tu menjadi 2, 1 berlumut dan 1 tidak berlumut. Sebelum kita tuangkan adunan tu, kita basahkan terlebih dahulu loyang ataupun acuan ya, supaya kita mudah nak tanggalkan agar-agar tu nanti. Okey, kalau ada gelembung ataupun buih-buih di atas permukaan puding tu, kita cucuk-cucuk, kita buang gelembung udara tu ya. Okey, dah puding tu dah keras, kita sip-sipkan mata pisau di sekeliling tepi puding tu supaya mudah kita nak keluarkan puding tu daripada acuan. Makan sejuk-sejuk, memang sedap sangat. Okey kawan-kawan, terima kasih kerana sudi menonton video ini sehingga selesai. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.